memperkenalkan diri saya. Nama saya Hanifah Radina Abidin Hanizab. Jadi, tujuan video ini dilakukan adalah untuk memenuhi keperluan tugasan bagi EDUP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Saya akan membentangkan hasil analisis saya berkaitan dengan kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini. Seterusnya, ini merupakan isi kandungan pembentangan saya. Secara keseluruhannya, pembentangan ini disusun secara berperingkat, bermula dengan pengenalan, kemudian diikuti dengan konsep mobiliti sosial serta hubungannya dengan pendidikan. Kemudian, saya akan membincangkan kesan positif dan juga kesan negatif mengenai mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini sebelum menghuraikan implikasi jangka panjang mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini. Dan akhir sekali, pembentangan saya akan diakhiri dengan kesimpulan dan juga rujukan. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Mobiliti sosial ini apa? Mobiliti sosial merujuk perubahan kedudukan seseorang individu atau kumpulan daripada satu lapisan sosial kepada satu lapisan sosial lain dalam masyarakat. Pendidikan pula dikatakan merupakan salah satu penanda aras penting dalam menentukan kualiti hidup manusia. Kerana apa? Kerana melalui pendidikanlah individu berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangkan jurang kemiskinan serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Dalam dunia moden ini, pendidikan sering dianggap sebagai saluran penting atau saluran utama yang membolehkan individu meningkatkan status sosial serta memperoleh peluang pekerjaan yang lebih baik. Oleh itu, pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai medium penyebaran ilmu pengetahuan, malah turut memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi struktur sosial dan membuka peluang kepada mobiliti sosial dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, persembahan saya akan membincangkan mengenai kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini. Seterusnya, kita akan lihat konsep mobiliti sosial seperti yang saya sudah terangkan. Mobiliti sosial merujuk pergerakan individu atau kumpulan daripada satu kedudukan sosial kepada kedudukan sosial lain dalam sistem stratifikasi masyarakat. Dan kalau boleh lihat, pada Raja 1 kita ada 7 jenis mobiliti sosial. Tapi pada hari ini saya akan menerangkan hanya 3 bentuk mobiliti sosial secara umum. Yang pertama, kita ada mobiliti menegak. Yang kedua, kita ada mobiliti mendata. Dan yang ketiga, kita ada mobiliti antara generasi. Yang pertama, mobiliti menegak ini apa? Mobiliti menegak ini adalah perubahan kedudukan sosial sama ada meningkat. Meningkat kita panggil sebagai positif atau menurun. Menurun kita panggil sebagai negatif dalam hierarki sosial. Manakala mobiliti mendata pula apabila individu berpindah dari kedudukan tanpa ada perubahan status sosial yang ketara. Sangat berbeza dengan mobiliti menegak. Dan yang ketiga, mobiliti antara generasi merujuk perubahan kedudukan sosial antara generasi lain ke generasi lain dalam sebuah keluarga. Dalam banyak keadaan, pendidikanlah menjadi faktor penting atau faktor utama yang mempengaruhi mobiliti sosial dalam masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat hubungan antara mobiliti sosial dengan pendidikan. Pendidikan memainkan peranan penting sebagai alat mobiliti sosial kerana melalui pendidikanlah individu dapat memperoleh pengetahuan, kemahiran dan juga kelaikan akademik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi perubahan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Kalau kita tengok, berdasarkan statistik yang dikeluarkan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat hubungan jelas antara tahap pendidikan dengan pendapatan individu. Sebagai contoh, individu yang mempunyai pendidikan tertiary memperoleh purata gaji yang lebih tinggi daripada mereka yang mempunyai pendidikan menengah atau tidak mempunyai pendidikan formal. Kalau kita tengok, purata gaji bulanan bagi pendidikan tertiary sekitar 4,962. Manakala individu yang hanya mempunyai pendidikan menengah memperoleh sekitar 2,684 dan individu tanpa pendidikan rasmi hanya memperoleh sekitar 1,900 sebulan. Jadi, ini menunjukkan bahawa semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, semakin tinggi peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kedudukan sosial mereka. Seterusnya, mari pula kita lihat kesan-kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini. Kita akan lihat kepada kesan positif terlebih dahulu. Yang pertama, peluang pendidikan menjadi lebih terbuka. Macam mana tu? Okay, mari saya jelaskan. Mobiliti sosial telah memberikan kesan yang signifikan terhadap sistem pendidikan masa kini melalui peluang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Jika dahulu akses terhadap ilmu sering dianggap sebagai satu hak eksklusif bagi golongan elit sahaja disebabkan oleh faktor kos yang sangat tinggi pada zaman dahulu.
Namun sistem pada hari ini telah berubah menjadi lebih inklusif. Pendidikan masa kini tidak lagi bersifat diskriminatif, sebaliknya lebih terbuka dan juga mampu diakses oleh segenap lapisan masyarakat merentasi sepadan ekonomi. Jadi, bagi memastikan perkara ini, pelbagai dasar dan juga inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti bantuan kewangan, seperti pinjaman Perbadangan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), beasiswa kerajaan serta program penajaan daripada Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan kita diakses dan berperanan sebagai saluran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagi menyokong pernyataan yang telah saya ujarkan sebelum ini, saya telah sertakan sekali data-data atau bukti yang saya perlu uruhi untuk menyokong pernyataan saya atau menyokong isi saya. Yang pertama, kerajaan telah menyediakan bantuan keuangan seperti PTPTN yang membolehkan pelajar khususnya daripada golongan berpendapatan rendah melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tengok, sejak perubahan PTPTN pada 1 November 1997, PTPTN telah mengeluarkan pinjaman pendidikan yang berjumlah 68.22 bilion kepada pelajar di seluruh negara. Ini dikeluarkan oleh Kosmo 2022, rujuk pada Raza 3. Ini menunjukkan kerajaan kiat aktif dalam membantu pelajar yang kurang bernasib baik atau pelajar daripada golongan B40 untuk meningkatkan taraf hidup mereka, untuk mereka mendapat pendidikan bersaing adil dengan semua pelajar lain. Dan data pada tahun 2024 menunjukkan bahawa hampir separuh daripada pelajar yang melanjutkan pengajian ke universiti awam, boleh lihat pada Raja 4, terdiri daripada golongan B40. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan kini semakin terbuka dan tidak lagi had kepada golongan tertentu saja. Secara tidak langsung, bantuan seperti PTPTN memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan peluang pendidikan yang lebih adil dan juga inklusif kepada semua lapisan masyarakat. Ini membolehkan individu daripada golongan yang kurang bernasib baik boleh mengubah nasib keluarga dan juga meningkatkan taraf hidup mereka melalui ilmu pengetahuan. Terusnya, kita lihat kesan positif yang kedua iaitu perkembangan dan juga kepelbagaian institusi pendidikan di Malaysia. Mobiliti sosial telah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pendidikan sebagai jalan utama untuk meningkatkan taraf hidup. Kini, semakin ramai individu berusaha untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi bagi memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta meningkatkan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Keadaan ini telah menjadikan pendidikan lebih kompetitif dan juga dinamik serta mengubah pemikiran masyarakat ke arah menjadi golongan yang lebih berkemahiran. Jadi, bagi memenuhi permintaan yang melonjak, landscape pendidikan Malaysia kini berkembang dengan pesat dengan wujudnya pelbagai institusi pendidikan seperti universiti, politeknik, institusi latihan seperti IPZ serta institusi kemahiran seperti College MARA dan juga pusat TVET. Perkembangan ini membolehkan lebih banyak peluang pendidikan disediakan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Tambahan juga, perkembangan ini membolehkan bidang pengajian yang dahulunya dianggap eksklusif seperti perubatan, kejuruteraan, teknologi maklumat kini ditawarkan secara lebih meluas kepada semua lapisan masyarakat. Transformasi ini memastikan setiap bakat dan juga dapat disalurkan kepada bidang yang tepat tanpa mengira status ekonomi asal mereka. Pengembangan ini juga memastikan sistem pendidikan negara sentiasa dinamik dan mampu menyediakan pelbagai laluan kepakaran bagi melahirkan model insan yang kompetitif dalam pelbagai sektor industri. Contoh, kita boleh lihat dalam institusi pengajian tinggi di Malaysia. Malaysia mempunyai 20 jenis universiti awam yang menawarkan pelbagai program pengajian atau bidang kepada para pelajar. 20 jenis universiti ini dikategorikan kepada 3 jenis iaitu Universiti Penyelidikan, Universiti Komprehensif dan juga Universiti Berfokus. Setiap satu jenis universiti ini memainkan peranan yang penting dan juga mempunyai fokus yang tersendiri. Sebagai contoh, Universiti Penyelidikan memfokuskan kepada penyelidikan dan juga inovasi seperti Universiti Malaya. Yang kedua, Universiti Berfokus memberikan tumpuan kepada bidang yang tertentu. Contohnya pendidikan seperti OPSI dan juga UNIZA. Dan akhir sekali, Universiti Komprehensif menawarkan pelbagai bidang pengajian dalam satu institusi seperti UiTM. Jadi, perkembangan ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara semakin berkembang dan mampu memenuhi keperluan masyarakat masa kini. Hal ini
sekali lagi membuktikan bahawa pendidikan merupakan mekanisme penting dalam menyokong mobiliti sosial dalam masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat kesan positif yang ketiga dan juga yang terakhir, iaitu peningkatan pencapaian akademik pelajar. Mobiliti sosial turut memberikan kesan yang positif kepada pendidikan kerana pelajar kini lebih terdorong untuk mencapai kejayaan dalam akademik. Kesedaran ini mendorong pelajar untuk berusaha dengan lebih gigih bagi mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Fenomena ini tercermin melalui peningkatan kualiti pencapaian dalam peperiksaan awam seperti SPM iaitu Sijil Pelajaran Malaysia yang menjadi indikator jelas terhadap keinginan yang tinggi generasi muda pada hari ini untuk mengubah taraf hidup mereka melalui penguasaan ilmu. Jadi kita lihat contoh yang membuktikan peningkatan pencapaian akademik pelajar pada hari ini. Peningkatan keputusan cemerlang SPM atau Straight A saban tahun menjadi bukti yang kukuh atau indikator yang jelas menunjukkan persaingan akademik yang semakin kompetitif. Buktinya, pada tahun 2022, seramai 10,109 calon yang memperoleh semua A. Kemudian angka ini terus meningkat pada tahun 2023 kepada 11,713 calon yang memperolehi semua A dan angka tersebut terus melonjak pada tahun 2024 kepada 14,179. Trend ini menunjukkan bahawa persaingan akademik semakin tinggi dan pelajar semakin berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Itu lonjakan permohonan ke institusi elit yang lain seperti 20 jenis universiti awam yang telah saya jelaskan sebentar tadi dan juga institusi pendidikan guru IPG menunjukkan bahawa kualiti modal insan negara semakin berkembang. Secara tidak langsung, mobiliti sosial ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian individu iaitu jumlah graduan semata-mata, malah turut menyumbang kepada peningkatan kualiti pendidikan negara secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, di sebalik kesan positif mobiliti sosial terhadap pendidikan yang telah saya bincangkan sebelum ini, saya dapat kenal pasti beberapa kesan negatif yang perlu kita ambil cakna dan juga ambil perhatian. Yang pertama, tekanan akademik dalam kalangan pelajar. Mobiliti sosial boleh menyebabkan berlakunya tekanan akademik yang berlebihan apabila pelajar berasa boleh bersaing untuk mencapai kecemerlangan. Hal ini kerana apa? Pendidikan dilihat sebagai satu jalan utama atau jalan keluar untuk meningkatkan status sosial dan juga menyebabkan pelajar berasa tertekan untuk bersaing dengan rakan yang lain. Keadaan ini akan mendorong mereka bersifat lebih agresif untuk mendapatkan tempat di universiti dan juga peluang beasiswa yang terhad. Akibatnya, tekanan yang tinggi boleh memberikan kesan kepada kesejahteraan emosi dan juga mental pelajar. Pernyataan saya ini dapat disokong oleh satu data yang saya jumpa, iaitu data yang menunjukkan peningkatan isu kesihatan mental dalam kalangan remaja. Cawan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity 2022 menunjukkan hampir 29 remaja di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan juga kebimbangan. Salah satu faktor yang menyumbang kepada permasalahan ini adalah disebabkan oleh tekanan akademik, khususnya pelajar yang akan menghadapi peperiksaan penting seperti SPM. Tekanan untuk memperoleh keputusan yang cemerlang boleh menjejaskan keseimbangan emosi pelajar serta memberi kesan negatif terhadap perkembangan diri mereka. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa persaingan yang sengit dalam pendidikan, sekiranya kita tidak kawal, boleh membawa kepada kesan yang akan memudaratkan lebih lagi kepada para pelajar. Seterusnya, mari kita lihat kesan negatif yang kedua, iaitu ketidaksamaan peluang pendidikan antara kawasan bandar dan juga di kawasan luar bandar. Mobiliti sosial melalui pendidikan tidak semestinya memberikan peluang yang sama kepada semua, iaitu peluang yang adil. Walaupun pendidikan dianggap sebagai satu jalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, masih wujud jurang antara pendidikan di kawasan bandar dan juga di luar bandar. Perbezaan ini kita dapat kenal pasti daripada aspek kualiti infrastruktur, kemudahan sokongan, kemudahan yang asas yang menyebabkan proses mobiliti sosial menjadi lebih mencabar bagi segelintir kelompok masyarakat yang berada di kawasan terpinggir atau kawasan luar bandar. Sebagai contoh, kawasan di bandar umumnya dapat menikmati kemudahan pembelajaran serba moden seperti makmal salinan lengkap, teknologi digital terkini dan juga akses internet yang berkelanjutan tinggi.
Sebaliknya, di kawasan di luar bandar seringkali berhadapi kekangan fasiliti yang terhad sekaligus akan menyebabkan impak dia, keberkesanan dan proses pembelajaran mereka dan juga potensi pelajar untuk bersaing secara adil di peringkat nasional. Perkara ini kita dapat lihat dengan lebih jelas melalui perbezaan peruntukan dan juga kemudahan antara sekolah. Sebagai contoh, saya ambil di Johor iaitu Sekolah Rintis Bangsa Johor yang menerima peruntukan yang besar bagi menaik taraf kemudahan seperti makmal sains dan juga bilik pembelajaran model. Namun begitu, kita lihat keadaan ini tidak mencerminkan situasi yang sama untuk semua sekolah di Malaysia, terutama di kawasan luar bandar yang masih menghadapi kekurangan sumber dan juga kemudahan yang asas seperti kursi meja, papan tulis dan juga kipas, lampu. Perbezaan ini menunjukkan bahawa akses kepada pendidikan berkualiti masih dipengaruhi oleh lokasi geografi iaitu lokasi bandar dan juga luar bandar dan juga tahap peruntukan yang diterima oleh sesebuah sekolah. Situasi ini sekaligus mencabar prinsip kesamarataan dalam pendidikan serta menjejaskan peluang mobiliti sosial bagi sesetengah pelajar. Seterusnya, kita akan lihat implikasi jangka panjang mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini. Jika kita lihat daripada sudut jangka panjang positif, sudah semestinya pendidikan dapat membuka peluang individu untuk meningkatkan taraf hidup. Namun begitu, kita lihat cabaran daripada aspek cabarannya seperti tekanan akademik dan juga ketidaksamarataan peluang pendidikan. Jika kita terdapat taranganinya dengan baik, beberapa implikasi yang negatif yang buruk boleh berlaku pada masa hadapan. Sebagai contoh, tekanan akademik tadi yang kita bincang dari aspek kesan negatif yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan mental pelajar dan menyebabkan mereka hilang motivasi untuk belajar dalam jangka masa panjang. Ini hanya akan merugikan modal insan yang berkualiti, modal insan negara yang berkualiti. Yang kedua, ketidaksamarataan peluang pendidikan antara kawasan luar bandar dan juga bandar boleh menyebabkan jurang sosial terus melebar dan menyukarkan mobiliti sosial berlaku secara adil. Kesannya, sistem pendidikan mungkin gagal untuk berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup secara menyeluruh dalam masyarakat. Kesimpulannya yang terakhir, mobiliti sosial mempunyai hubungan yang sangat rapat kita lihat dengan sistem pendidikan masa kini. Pendidikan memainkan peranan sebagai alat yang penting membolehkan individu untuk meningkatkan taraf hidup serta memperbaiki kedudukan sosial dalam masyarakat. Mobiliti sosial melalui pendidikan juga memberikan beberapa kesan positif seperti peluang pendidikan semakin terbuka, perkembangan dan pelbagai institusi pendidikan serta peningkatan pencapaian akademik pelajar. Perkembangan ini menunjukkan bahawa pendidikan mampu membantu masyarakat untuk mencapai mobiliti sosial dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, mobiliti sosial turut membawa beberapa cabaran kepada sistem pendidikan. Antaranya tekanan akademik dalam kalangan pelajar dan juga ketidaksamarataan peluang pendidikan antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Menyedari hakikat ini, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memastikan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif dan juga berkualiti agar semua pelajar mempunyai peluang yang sama rata untuk meningkatkan mobiliti sosial melalui pendidikan. Hal ini kerana apa? Semua pelajar mempunyai bakat dan potensi tersendiri, termasuklah pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang turut mempunyai bakat dan kecerdasan. Kesamarataan dalam sistem ini sangat penting bagi memastikan setiap individu tanpa mengira kekurangan mereka tetap berpeluang untuk mengecapi kejayaan. Akhir sekali, ini merupakan rujukan yang telah saya gunakan dalam perbincangan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.